Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Rabu, tepat 18 bulan 3, 2569. Bersama dengan tepat 28 Ramadan 1447 Hijrah. Ada lagi sehari esok nah, kita tengok anak bulan dah. Hari Khamis esok tengok anak bulan. Kalau dapat hari Jumaat kita raya nah. Tu. Kita main dengar berita kita pula cong Islam ya lah nah. Tolong sebar demo tengok banyak lagi nah. Tu baru boleh tahu nah. Kalau sebar demo tengok banyak, tengok boleh tahu berita hak berlaku di Iran, berlaku di Gaza boleh dengar nah, boleh tahu. Kita pergi tengok Pok Isra tu baik prakak semerai nah, kata boleh bang batu boleh bunuh seorang ketua tahang hak Iran, ketua tahang ni hak debat dah ni, hak besar dah ni, dia nama Ali. Hak ni for Isra prakak tu baik kata boleh bunuh. Tu hari ni balik Iran pun tu baik takkik juga, tu baik jenjan lah, makna kata ketua tahang hak dia saat ni tu mati sungguh, hak nama Ali saat ni nah. Kena bang apa Isra. Tu lepas tu lepas mati kena bang saat ni nah, Iran dia tak duk dia dah, dia balas klik selalu dah. Iran royak kata bende masuk di Tel Aviv, bende dengan caruat hab bos apa di tempat nak jatuh tu baik jadi 80 tu. Bende dengan caruat tu untuk nak balas klik, nak balas klik ada mau bunuh ketua tahang saat ni. Iran balas klik nah. Lepas tu Iran baik royak juga nah, kata balas klik saat ni tu tempat tahang Puak Isra duduk nah. Dalam Isra tu 100 tempat hak ya bang masuk tu. Tu 100 tempat nah. Kena buat tahang, kena tempat tempat kukum, tempat duk cara duk kamsang ke apa kena Iran tu baik royak. Lepas tu baik royak lagi kata ada sakit, ada mengapuh banyak. Tu baik royak gini ni kata ada Puak Isra nah. Kena balas klik saat ni tu nah 230 ekor nah mampu. Hak ni berita hak Iran tu baik nah 230 ekor kena bang balas klik. Balas hak Puak Isra pergi bunuh ketua tahang nah, balas klik nah 230 ekor Puak Isra mampu nah. Tu dia nah. Balas klik selalu dah nah. Tu habis ni tu. Kita pergi tengok duk perih hari ni nah Isra Iran Sahrang Iran ni 19 hari dah. 19 hari dah nah duk perih ni. Tak berada lagi nah. Tak ada korengi, dok kuat nak hari. Balas klik gi mari Isra bang, Iran bang pula. Duk main bet tu nah. Tu. Bahak ni dia tu baik di kawasan di Isra nah, di kawasan Cangwat, wilayah Ramat Kan ni. Kena bang hak Iran juga nah. Apa 2 ekor ni ni. Lepas tu sakit banyak ekor. Tu dia. Habis di Iran tu nah. Kita pergi tengok bulah. Bulah tu baik royak juga nah. Bulah tu baik royak kata benda caruak masuk di Haifa. Haifa ni satu cangwat hak Isra. Haifa ni cangwat dekat Batalau ben ni nah. Benda caruak masuk di mana ni kenalah Pak Puak Isra duduk ramah tu. Hak ni bulah tu baik royak. Tu nah. Kita pergi tengok di hak ni di Iraq pula. Iraq hak ni tu baik gambar ada video nah, dia mau pukul jauh. Tu satu duta hak Sahara duk di Iraq ni kena macam lah, kena bang. Dia mau pukul jah nampak nampak api. Tu wak nyala satu lah. Duta hak Sahara di Iraq tu nyala kena bang nah. Ni ada video tu baik. Lepas tu kosok hak Sahara tu baik royak lah, kosok tahang buat dia kata
kita duk perai dah 19 hari ni lah dalam kawasan Timur Tengah ni lah, hak tepat Sahara duduk melakon di Bahrain, Emirat, Jordan, semua tu lah. 7 negeri je ya, 7 negeri. Tahan Sahara mampu sakit 200 dah itu. 200 lebih dah. Hak ni kosok tahan hak Sahara tu baik royak lah. Tu. Bah tu kita pergi tengok hak ni rak menteri luar negeri lah. Menteri luar negeri hak Iran tu baik royak hari ni lah kata Sahara ni masalah ni nah dia buat drone dia tiru hak Iran dia kata. Buat drone tiru hak Iran supong hak Iran habis. Lepas tu dia ambil drone ni gimbang dalam kawasan negeri Arab semua kawasan ni. Lepas tu dia kata Iran orang mari bang. Tapi drone hak dia buat sebalah. Dia mari bang dia tak Iran buat. Iran mari bang. Hak ni menteri luar negeri hak Iran tu baik oyak hari ni. Lepas tu dia kata lagi pula. Dia kata hak Iran duk bang lah di Timur Tengah ni. Banyak teneri Arab ni, Iran kata semua hak bang tu tempat Sahara duk belakang. Tempat tahan duduk, tempat kerja buat Sahara. Timur tu ya pergi bang. Rakyat Arab semua tu dia tak bang dia tu. Tu. Lepas tu pula dia nak tak orang mari ke Mekah nak serb. Kata hak duk gi bang tu bang kena tempat Sahara duduk kedok. Dia kena tempat rakyat Arab duduk. Hak ni nak tak ke Mekah gi pesak juga ni. Menteri luar negeri hak Iran tu baik royak. Tu. Lepas tu lagi di Hormuz dalam laut congkep tempat sepik bak lalu kapal tu tak ada menteri royak juga kata timen ni duk buka bukan tak boleh lalu ikut negeri mana pun boleh lalu timen ni. Malaikat kapal hak Sahara, kapal hak Isra, kapal menyokong Sahara menyokong Isra. Tu kalau dia tahu kata kapal ni sokang Sahara, sokang Isra, hak tu lah tak boleh lalu. Kalau lalu kena berdeh. Kalau kapal lain tu boleh lalu. Tak ada pesakut dengan Sahara tu lah. Nak lalu di mana di Hormuz ni boleh. Ni hak perakak hak menteri luar negeri hak Iran lah buat pakar hari ni. Habis di mana tu dah. Lepas tu pergi sikit lagi di mana ni pergi di Masjid Aqsa nah. Hari ni tu baik video dah nah. Video hak tahan buat Isra gi igak orang semaya. Nak semaya dalam masjid tak boleh, semaya luar masjid. Hari ni video tu baik buat dia main katok mari hamak nak semaya tak ada sudah tapi kena hamak dulu, kena katok dulu. Igak pun banyak orang. Hak ni hak duk berlaku di Masjid Aqsa nah. Tu. Raya hari ni esok dia meraya dah nah. Rozah raya esok Saudi, esok pun raya juga. Demo nak semaya mana di Rozah ni, di Aqsa ni ada kedok orang semaya. Saya nak mari baca tahu bagi esok. Dah. Lepas tu selamat raya nah hak demo duk luar negeri duk di negeri hak raya esok nah. Selamat hari raya belaka nah. Dah. Kita tengok bulan esok. Tu jumpa pula lah malam hari nah. Tolong sebar cong saya nak Islam jalan nah. Tengok banyak lagi nah. Terima kasih nah. Lepas tu doa Rozah selamat berjaya. Tambah berita boleh nah. Kapung boleh royak juga. Pagi ni sekadar ni. Assalamualaikum.